Menjadi seorang salesman, kita memang bercita-cita tinggi. Tapi, tak mudah nak jual motor kalau tak tahu apa-apa tentang motor. Bang, ni ya bang. Bang, ni saya tengok aksesori banyak ni, pergi Thailand tak ada masalah kan? Betul tak? Tapi kan, saya ada soalan bang. Kalau compare dengan motor touring lain semua ni, apa advantage dia? Motor ni power bang. Betul, memang betul-betul power. Ya, tapi kalau ikutkan, nak cakap power, saya rasa F900 ni lagi power. Tapi bang, motor ni kamu kata power. Tak, atau nanti saya check semula. Boleh? Ya, tak apa. Okay. Alright. Tak lawa tu. SIM pun tak ada. Sabar. Dia sikit-sikit nanti dia ada. Dalam dunia ni memang tak ada benda yang senang. Nanti ada juga tu. Sabar sabar. Okay, thank you bro. Weh, penat tu hari ni. Macam mana Man? Dah biji lah? Tak tanya tu. Tengok lah ni. Telur. Takkan telur lagi Wan. Biar betul. Tolong tu aku. Okey, macam ni. Mari aku tolong kau sekejap. Apa ni? Ni yang kau cakap motor ni paling power ni. Kau cakap? Ya bang. Saya sebenarnya tak tahu sangat bang pasal motor ni. Apa yang lagi power bang untuk motor ni? Motor ni memang bukan untuk power lah. Motor ni biasa-biasa je. Motor touring kan. Kalau nak laju tu biar motor superbike. Saya dah catat dah. Nanti apa saya tanya abang lagi. Terima kasih abang. Okey, sama. Alright. Weh, kau nampak serabut je. Relax lah, nanti dalam report nanti kau tulislah kau sakit perut. Serabut tu. Tak ada sen. Weh, meh sini aku tunjuk kat kau. Hai bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari motor bang? Saya nak cari motor untuk long ride. Motor ni okey? Long ride? Okey, motor ni kalau abang pilih memang pilihan yang tepat lah. Sebab apa? Motor ni abang boleh buat untuk pergi jauh. Sebab yang ini kalau abang ada wife kan? Ada. Okey, abang boleh buat wife abang. Pergi jalan jauh tak ada masalah. And then untuk motor ni maintenance dia tak ada masalah. And then mileage dia sangat rendah. So macam mana bang? Okey. Boleh lah, jadi Boleh. Semakin abang jadi, salam mana bang? Saya ada hadiah untuk abang. Apa tu? Sekejap. So yang ini box pada BMW. Mantap. Tak apa? Alright. Jadi ikat tepi. Bungkus Ikat tepi. Alright, mantap. Alright. Kami mengucapkan DTM Motor World, sasaran kami bukan semata-mata tentang jualan. Ia tentang belajar bersama, sokongan rakan-rakan dan yang paling penting, rasa syukur dalam setiap perjalanan yang kita lalui. Selamat Hari Raya!